Saya bukan nangis lah. Azan. Bukan nangis. Baru bangun tidur lah. Okay. So, yang mana boleh Zuhur dulu. Lepas dah siap Zuhur, ada waktu free time masuk premier saya pukul 2. Tahu? Ya, bulu mata ni tak habis lagi lah. Saya ingat semalam saya dah habiskan dah. Tak tahulah dia macam ada lagi. Nampak? Dia macam ada lagi. Saya ni asyik kerja nak try orang je. Guna baby oil. Alah, baby oil tak ada lah. Rumah ni tak ada baby lah. Baby kat Kuantan lah. Astagfirullahaladzim. Gatal. Kau tu gangster bukan gatal. So saya banyak upgrade karakter lately ni. Padahal dulu waktu saya mula-mula masuk social media, tak silap saya bawa karakter gangster tau. Mana gatal. Itulah macam mana. Gangster yang gatal. Saya bukan tak ada konten dengan Najlah, ada. Cuma saya keluarkan yang terbaru ni dulu. Lepas konten yang ni akan ada konten dengan Najlah. Tapi yang tu saya shoot tahun lepas pula. Amboi, tahun lepas. Bulan lepas punya. Bukan bulan lepas. Sebelum KPI, kena capai KPI tu. Tu saya shoot sebelum kena capai KPI. Saya tak adalah video tu dah sebulan. Tak pun, tak selama itulah. Seminggu yang lepas punya video dengan Najlah. Ada nanti konten saya yang kedua selepas ni, insyaAllah saya post yang dengan Najlah. Ya Allah, Najlah macam ajak buat konten tadi Sekejap lagi saya call Najlah. Semalam Najlah ajak buat konten semalam, tapi saya ada photoshoot. Saya settle photoshoot semalam pukul 12 lebih baru settle. Macam tak sempat nak tolong. Hari ni kalau saya free, saya adjust. Dengan cerita Najlah nak buat konten yang bungee jumping lah. Nak lompat daripada office AI team tu, lompat ke kereta Abang Alif yang BMW tu. Lompat daripada situ. Lepas tu kalau dapat lekuk sikit kereta Abang punya bumbung atas, kira berjaya lah konten tu. Tak silap saya macam tu lah, Najlah punya idea. Tak ada. Mana ada. Okay. Ya tak ya. Okay. Saya dah nak pergi mandi sebenarnya. Sebab saya dah mula tak selesa. Saya dah mula rasa macam serabut lah tak mandi ni. Ajar remuk. Ya, ajar remuk kereta kawan tu. Tapi korang kejap lagi jam 2 petang ni ada premier dekat YT. Jadi korang kalau ada betul-betul memang ada masa nak join premier, korang boleh singgah-singgah kat premier saya dekat YT AI Hazan, ataupun type YT tu Hazan Samad. Dah monetize ke? Alhamdulillah dah monetize lah. So kali ni punya video dah mungkin lah dah boleh generate income kot. Saya pun tak tahu sangat. Sebab sekarang, untuk masa sekarang, saya sebenarnya tak fokus kepada monetize tu mana pun. Saya lebih pada nak latih-latih diri buat video ni. Tak apalah kalau kata tak monetize ke, view tak ni ke, apa ke, tak apa. Saya tak kisah sangat. Saya lebih kisahkan kepada saya nak belajar buat karya-karya yang best-best. Tak apa kalau saya pun tak adalah target view orang kata juta-juta pun. Sekadar view yang orang kata membantu menyokong dah okey dah, tak ada masalah. Yang penting saya nak video saya tu, karya saya tu berkualiti dan karya saya tu orang tengok seronok. Itu je. So korang kalau korang betul-betul nak menonton premier pukul
Kalau korang rasa korang tak sempat join pukul 2 ni, korang tengok lepas pukul 2 bila-bila korang free nanti masuk adalah YT tu, cari je YT AI Hazan, YT Hazan Samad. Lepas tu tengok je enjoy je. Okay, ni saya nak pergi gerak dulu. Korang semua jangan lupa Zoho. Okay, itu je. Alright, per minit videonya tak lama mana pun. Sebab antara video yang saya nak post ni lah video yang saya shoot dengan Mok. Saya dengan Mok, kita orang pusing cyber ni shoot. Taklah pusing mana pun, tapi adalah beberapa tempat yang kita orang pergi untuk shoot video yang ni kan. Terima kasih bagi saya gift, thank you. Saya dengan Mok pergi berdua masa tu sebab Haji ada kerja. Haji dia ada hal waktu tu. Saya dengan Mok pergi. Kita orang shoot daripada pukul 11 pagi sampailah pukul 4 petang. Dan itu ialah momen yang saya rasa first time dalam hidup saya betul-betul shoot macam tu. Dan saya tukar-tukar baju sebab saya main banyak watak dalam movie pula. Dalam movie aku ni tengah apa, cerita tarung ke? Video ni saya banyak main watak lain-lain. Jadi penat waktu shoot tu. Saya tukar baju dalam kereta, tukar baju kan. Lepas scene ni saya tukar baju ni pula, lepas tu saya tukar baju ni. Jadi saya jumpa jiwa saya, which is saya suka direct dan saya suka berlakon. Jadi ini ialah hasil saya yang sangat amatur actually. Sebab saya pun tak adalah banyak pun ilmu dalam bidang ni. Saya belajar juga daripada Harry Azrul. Waktu sementara kan Harry banyak main cerita-cerita yang ataupun konten-konten yang main angle kan. Saya tengok-tengok, saya belajar-belajar, saya tanya, macam ni kalau angle macam ni Harry pun ada ajar-ajar sikit saya dalam bab-bab macam ni kan. Dan juga saya belajar daripada Abah Syarul Shiro. Waktu saya pernah join Abah Syarul, pergi ke mana-mana ikut dia kan. Abah Syarul, kita tahu Abah Syarul Shiro dia punya dia banyak karya-karya yang macam lakonan juga apa semua. Dan kiranya Abah Syarul ni pun no balls Jadi saya ada ambil daripada Abah Syarul sikit, daripada Harry Azrul sikit. Dan ini ialah hasilnya yang sangat amatur, yang sangat permulaan. Tapi saya harap semua enjoy, semua seronok menonton. Dan saya minta maaf awal-awal kalau ada kekurangan daripada segi permainan kamera ke, daripada segi editing ke, daripada segi penyampaian ke, daripada segi moral dalam cerita ni mungkin ada kurang ke apa ke, flow dia ke kurang. Saya minta maaf awal. Tapi insyaAllah segala yang kurang saya akan perbaiki video by video jadi korang semua enjoy tengok. Dan kalau ada moral yang korang dapat daripada video ni, share-share kat orang. Benda baik kalau kongsi-kongsi dia jadi pahala jariah kan, tak rugi. Okay, itu je. Saya dah nak gerak. Korang tengok video ni pukul 2 tau. Pukul 2. Kalau tak sempat tengoklah pukul lah. Siapa nak pukul dalam dunia ni, pukul je. Okay, bye bye. Assalamualaikum. Terima kasih banyak. Kak Nanat, terima kasih Kak Nanat. Terima kasih Kak Nanat. Okay, saya gerak dulu. Assalamualaikum. Bye bye semua. Thank you tau. Jumpa pukul 2 kat Premier. Saya ada kat Premier pukul 2. Bye bye.